Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam channel saya. Hari ini 23 November 2024 Masehi. Oleh kerana sekarang ini sudah 7.30 minit malam, 7.30 minit malam, jadi sudah berubah tarikh kepada 21 jam awal kepada 22 jam awal 1440 Hijriah. Okey, untuk sesi seperti biasa, untuk sesi video dari report kita untuk hari ini, malam tadi saya buat report mana petak. Sana bagi tengok dah. Petak dah. Malam tadi macam biasa tu keluar apa, keluar biasalah sesi petak tu seperti biasalah. Petak mari jalan. Buat tutup situ, tutup kedai mau makan saya dah. Tutup cerita tu. Lepas tu tak ada waktu jaga apalah, mari tu. Lepas tu pergi ke kedai Fikri. Malam tadi pergi ke kedai Fikri, lepas tu buat aktiviti biasa minum malam apa semua tu. Balik dalam pukul 11.30, 11.40 minit malam. Lepas tu kan lepas tu tak ke mana, tidur pun dalam pukul 3 pagi tidur malam. Tidur 3 pagi, bangun pula dalam pukul 46 minit pagi. Bangun mandi semai subuh, makan sarapan ke apa semua tu. Lepas tu tak ada buat apa, sambung tidur balik. Lepas tu duduk edit video ke apa semua tu. Nak beli kau sambung tidur tu, edit video dulu. Lepas tu proses tu kan, proses mengatur tidur. Bangun pula dalam pukul 12.30. Lepas tu bagi sapa pada pukul 3 petang tadi. Lepas pada bagi sapa tu buat review. 3.30 tu baru semaya lahu 3.30 petang tu baru 3.30 minit petang barulah semaya lahu. Lepas tu baru dah semaya lahu tu tunggu asar, duk relax, duk tengok bla tengok TikTok ke apa semua, duk main Facebook, TikTok apa semua, duk main tu relax dia dah pukul 9 baru tubik tu tak pukul 9 lah, dalam pukul 5.40 tu baru tubik tu pergi cari barang sikit, beli kerang tu kerang kat saya review tadi lah. Barulah pergi sampai ke hadiah kepada itulah anak Fahmi tu, puteri ketiga dia ada 3 anak, 3 puteri lah ke. Puteri ketiga sampai ke hadiah tu pada puteri ketiga tu pas selesai tu kan. Pergi kedai Fikri seperti biasa, minum petang tu. Lepas tu bagel saya terus balik lah. Dari pukul 7 hari terus balik. Balik mandi semaya maghrib. Lepas semaya maghrib tu duduk relax tu, ni barulah ni makan saya, mari makan kakak saya untuk buat video ni. Lepas tu 7.30 ni, 7.30 terus buat video ni. Okey, sekadar itu saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ni. Esok tu jangka bagi siapa pula tu, hadiah untuk Wafi Ilham. Okey, sekadar itu saja. Nak jadikan sebagai hadiah untuk Wafi Ilham lah. Okey, sekadar saja untuk sesi video dari report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.